Hari terakhir Livi Dinas di Hong Kong diteruskan lagi dengan melawat Chung Yung Street yang merupakan kawasan pasar ikonik yang menjadi lokasi penggambaran filem-filem terkenal, juga mendapat status sebagai street fotografi terbaik di Asia. Hong Kong merupakan satu-satunya negara di dunia yang mempunyai tram 2 tingkat yang wujud sejak tahun 1904 dan landasan ikonik tram ini terletak betul-betul di tengah-tengah pasar Chung Yung. Selepas Chung Yung Street, perjalanan diteruskan lagi ke North Point Promenade sebelum menaiki tram ikonik ke kawasan tertua di Hong Kong iaitu Sheung Wan yang juga terkenal dengan Western Market. Dalam episod kali ini, kita akan share juga pengalaman makan tengah hari di Islamic Canteen dan melawat Monster Building sebelum meninggalkan Hong Kong untuk menaiki penerbangan seterusnya yang berharga RM300 selama 3 jam ke South Korea. Selamat menonton! This is the final boarding call for passengers. Good morning from Hong Kong. Hari ke-2, 3, 4, 5. Hari ke-4 hari ni. So, starting kita breakfast. Lepas breakfast, kita nak pergi dia punya wet market. Kat sini hujan renyai-renyai sikit. Tapi enjoy je lah hujan slow-slow. Mila okay? Terlupa tertinggal windbreaker vanilla kat hotel. Tapi okay, tak renyai-renyai je hujan dia. Okay je. Satu benda yang aku notice dekat Hong Kong ni kan, dia pukul 9 pagi kedai ni dah banyak sangat orang makan. Kalau tempat lain kan biasa kena tunggu pukul 10 macam tu. Kat sini tak. Aku rasa macam pukul 8.30 tu dah ready dah boleh makan untuk dining dah. So kita dah sampai dekat area Chung Yung Street. Ini adalah pasar basah yang pagi-pagi dan dekat sini biasanya ada track tram kat situ dan tram akan lalu. Ikonik punya view lah dekat sini ya. Kali ketiga datang Hong Kong, first time kita orang explore tempat-tempat yang macam ni. Sebelum ni 2 kali datang just explore typical tempat punya tourist attraction kan. Kali kita nak go deeper sikit. So area Hong Kong ni kehidupan pagi dia macam start awal lah juga, agak awal sebenarnya. Menarik lah. So untuk kita orang yang nak explore pagi-pagi buta buat breakfast ni menarik lah sebab ada tempat untuk pergi. Tiap orang nak tunggu pukul 10 benda-benda buka, so boleh explore tempat macam ni dulu. Chung Yung Street ni adalah satu-satunya pasar dalam dunia yang ada tram lalu kat tengah-tengah orang jual beli. Dan dekat sini banyak sangat filem, movie, dokumentari ke apa yang orang shoot dekat sini lah sebab shot dia macam ikonik sikit kan. Dan disebabkan banyak orang dah shoot filem kat sini, so orang yang berniaga dekat sini, seller dekat sini lah, dia orang memang sangat camera ready, sangat mesra, so tak payah risau nak record video ke apa. Dan satu lagi kat sini juga kita boleh tengok macam mana orang Hong Kong hustle pagi-pagi. Kehidupan dia orang macam start awal kan. Dan dulu-dulu, dan tempat ni sebenarnya dia dikenali juga sebagai Little Shanghai sebab komuniti Shanghai dekat sini dulu. Lepas tu dia punya suasana pasar dekat sini memang pasar lokal, so jarang ada turis ke apa kat sini. So kalau kita lalu kat sini, kita memang akan nampak view kehidupan sebenar dia orang hari-hari. Chung Yung ni sebenarnya nama tempat ni diambil daripada ahli politik zaman masa era British dulu. Dan tempat ni location dia dekat North Point Road. Dan dia juga merupakan antara tempat street fotografi terbaik dekat Asia. Dan kalau tengok benda-benda seafood yang diorang jual kat sini kan, ikan masih ada dalam aquarium, lepas tu udang pun duduk dalam air dalam aquarium lagi. Memang sangat-sangat fresh, memang sangat segar terus daripada laut. Inilah tengah enjoy the view, tengok udang melompat. Ada satu udang tu, tengok dia masuk dalam bakul dah. Serah diri. Jauh lagi dia lompat. Tengok dia punya, ni kedai ni dia jual mie dan mie dia ada banyak jenis mie dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, aku rasa nak dekat 10 jenis mie. Tengok dia susun sayur, kemas okey. Ini biasa tapi tengok sayur ni dia susun. Dan kalau dekat Hong Kong, kita memang akan sangat mudah jumpa orang yang pakai tudung sebab komuniti Indonesia yang duduk dekat sini adalah seramai 7 juta orang. So benda-benda yang kita nampak ni adalah benda-benda klasik yang susah sangat kita nak jumpa dekat bandar-bandar moden. Tapi to make sure benda ni sustain dan benda ni kekal relevan sampai beberapa puluh tahun yang akan datang, memang kena ada pelapis. Sebab tu kalau dalam hierarki pekerjaan, walaupun semua orang nak jadi kaya, tapi penting juga untuk orang-orang yang bekerja dalam bidang-bidang yang macam ni, so that kita boleh ada diversity dalam life tu. So
So daripada kesibukan Chun Yung Street, sekarang kita sampai dekat Jalan Jawa, Java Road. So dah habis Chun Yung Street tadi, dah tengok track, banyak sangat track in between. Aku rasa dalam 10 minit tu ada 4 ke 5 track yang lalu. Sekarang kita jalan kaki, tak jauh pun, dalam aku rasa 200 meter, 300 meter untuk pergi ke North Point Promenade. North Point Promenade ni dia located dekat Victoria Harbour, menghadap Kowloon punya skyline. Kat sini kalau malam-malam memang sangat ramailah orang sebab diorang ada basking, ada orang main muzik, apa semua macam tu. Kalau pagi-pagi ni sebab hujan, biasanya ada orang-orang tu tai chi, tapi sekarang tak ada orang tu tai chi. Banyak aku nampak tadi orang jogging je. Dan kau nak dapat view sunset yang cantik, datang dekat sini. Ada banyak sangat bench-bench, kursi-kursi yang untuk menghadap view sunset. Dan kalau bernasib baik, boleh nampak ferry yang sangat rare yang akan datang labuh dekat sini. Dan bila kita sampai kat tempat-tempat macam ni, tak ramai turis pun kat sini, memang banyak orang lokal. Ingat tak dalam Travelog Gwanza episod 168 kan aku ada cerita pasal perang opium tahun 1839 yang China kalah tu. Lepas China kalah tu, dia orang buat penempatan kat Xiamen Island kan. Selain penempatan kat Xiamen Island, China juga terpaksa serahkan Hong Kong kepada British pada tahun 1842. Sejak ada serahkan Hong Kong dekat British tu, Victoria Harbour jadi sangat-sangat famous. So daripada tahun 1842 tu, Hong Kong di bawah jajahan British sampailah tahun 1997 baru British pulangkan balik dekat China. Dan masa tu sampai sekarang Hong Kong ada 2 pentadbiran dalam satu negara. Kat sini ada banyak mall tau, kiri kanan ni macam ada 2 ke 3 mall. So sekarang ni tengah hujan, tadi renyai kan ni, macam masih renyai tapi sedikit lebat daripada tadi. So kita nak masuk kat dalam mall lah dulu, berteduh sekejap. Dia ada toilet for children only dan bertutup. Kalau kat kita kan macam open, ni dia bertutup. Bye. So beli baju email sebab ada diskaun kat sini, tinggal RM32 je satu. Kau tak orang mop tu sebab kat luar tengah hujan sekarang ni. Sini dia ada umbrella dryer. Letak umbrella kat dalam tu, nanti payung umbrella kerana nanti dia keringkan. Tunggu, okey kita tunggu. So kita dah naik tram. Dia tram ni tadi aku nampak ada 2 laluan tau. Satu yang akan berakhir dekat Victory State Depot, yang ni berakhir dekat Western Market. So kita naik yang Western Market ni sebab tadi dah penuh. Sebabnya bila kita naik ni, kita nak duduk paling depan sebab kita nak tengok view kan. Harga $3 tapi bayar masa nak turun. Masa nak naik, masuk je terus free. So ambil paling atas, duduk paling depan. Kalau yang follow Travelog Portugal kita orang masa pergi Lisbon dulu, tram tertua dalam dunia ada dekat Lisbon yang mula beroperasi tahun 1873. Tapi yang dekat Hong Kong ni adalah satu-satunya negara dalam dunia yang ada tram double decker. Tempat lain tak ada, kat Hong Kong je ada. So tram kat sini dia start beroperasi tahun 1904, maksudnya dah berusia 121 tahun, dan dia memang dibuat dekat Hong Kong sendiri, dekat Witter Street Tram Depot. So benda ni dia lagi menjadikan tram ni satu benda ikonik lah dekat Hong Kong. Dan Hong Kong kan memang terkenal dengan kos hidup yang sangat tinggi, tapi harga untuk naik tram ni murah sangat. Sekali naik dalam $3 je, dalam RM1.5 macam tu, tak kisah dekat ke jauh. Dan kalau perasan juga dekat bahagian luar tram ni kan ada banyak sangat iklan kan. So selain berfungsi sebagai pengangkutan awam, so tram ni juga dia jadi macam moving billboards dekat Hong Kong. So ni pun salah satu cara untuk Hong Kong generate income. Aku tak sure sangat, tapi aku rasa iklan-iklan ni mungkin salah satu cara untuk diorang kekalkan harga tram ni, sebab bagi aku RM1.5 tu sangat murah. Dan walaupun tram ni tram lama, tapi diorang dah upgrade jadi 100% electric powered. So kat situ pun dah jimat banyak dan lebih sustainable lah tram dia. Dan tram ni dia memang duduk dekat side Hong Kong yang belah sini. So kalau stay dekat Fortress Hill, memang ada station tram dekat sini. So menarik lah aku rasa stay dekat Fortress Hill ni sebab macam-macam benda ada. Dan kalau nak rasa berbaloi naik tram ni, naik daripada North Point tadi dekat Chun Yung Street tu, terus turun dekat Western Market sebab tu jarak yang paling jauh. So
So belakang tu tram yang kita naik tadi, by tram, nice experience. Bila sampai sini ni macam kawasan lama tau, so dia tak ada tempat cross yang proper, dia kena lalu sana macam tu. Cantik lah building kat sini. Ni kawasan Western Market. Kawasan Sheung Wan ni ataupun Western Market ni adalah kawasan pendaratan utama British sebelum Hong Kong diserahkan secara rasmi pada 1842. Kawasan Sheung Wan yang kita berhenti ni adalah kawasan yang tertua dekat Hong Kong dan dia dibuka pada zaman pemerintahan British dulu daripada tahun 1906. Maksudnya bangunan ni dekat sekeliling ni semua dah berusia lebih 100 tahun. Dan dekat depan ni ada port kan? Dekat sini depan ni adalah port pelabuhan utama masa diorang trade opium sebelum zaman Opium War dulu. So ni original building dulu, dia punya replika. Tengok ni, dia open air, tengah-tengah dia macam tu. Cantik, klasik tu. Kedai kat sini kita nampak macam klasik ni kan. Ni memang bangunan lama. Original building daripada tahun 1906, dah 100 tahun lebih. Klasik sangat bangunan dia. Macam different vibes bila datang ke area sini. Not a typical Hong Kong. Hari tu. Kawasan yang kat atas ni cantik sangat, nampak tak chandelier tu. Tapi ni kat atas nama The Grandstand, tapi close for private event. Ni kedai-kedai jual kain. Pada Chun Yuen Street yang kita pergi jalan pagi tadi tu, kat situ kan ada North Point Terminal untuk naik tram tu. So boleh naik tram daripada situ sebab situ first station dan kita boleh jalan sampailah ke last station. Sepanjang perjalanan tak kisah turun kat mana-mana pun harga sama. So dia macam kita naik hop on hop off bus tapi dengan cara klasik dan harga dia jauh lebih murah. Lepas satu lagi bila kita naik tram kat situ, selisih dengan tram-tram lain tau. So kita boleh tengok banyak jenis tram yang cantik-cantik dan sepanjang laluan tu juga kita boleh tengok suasana vibrant Hong Kong tu daripada dua sudut berbeza. Satu kawasan moden dan satu lagi kawasan Old Town. Old Town tu bila kita dah sampai ke area sini lah. So bagi aku macam agak menarik benda tu untuk explore Hong Kong. Instead of kita pergi kawasan moden, this is another area yang kita boleh explore juga. So escalator dia ni untuk naik sahaja, nak turun kita kena turun tangga yang belakang tadi tu. So kita dah habis pusing kawasan Western Market. Sekarang ni kita nak pergi naik bas. Dia kena naik dekat belah sana, dekat port seberang sana untuk pergi ke Islamic Canteen. So tadi lepas habis dekat Western Market tu, kita orang naik bas dalam 10 stop untuk ke Islamic Canteen. Kita nak makan dekat sini sebab dia kata dimsum dia available sampai pukul 3 je macam tu. Tapi kedai dia buka sampai pukul 8 malam lah. Lepas tu kat sini ada dekat dengan masjid. So nanti kita solat kat sini, lepas tu baru kita pergi next destination. Okay, so tadi kita order, Haikal order rice with pan fried beef in black pepper sauce. So ini Haikal order apa entah, nasi dengan daging black pepper. So kita nak try. Dah. Sekejap, harga dia lembut je. Light lah, light. Chinese food kan. Aku punya fried rice with minced beef, Amy punya nasi kari ayam. Harga $46, aku dengan Amy punya $40. Lepas tu kita order 2 air, milk tea dengan lemon tea. Harga ni sama je idea. Kalau aku 16, kalau aku 14. So makanan portion macam agak besar juga. Yang ni aku ambil small tau, dia makan untuk 2 orang. Kalau lah saya tahulah berapa. Amy punya pun banyak, Haikal punya pun banyak. Dan rasa aku rasa macam okey lah. Taklah sama macam cara kita masak sebab dia Chinese punya masakan kan. Tapi sedap. Okay, so tadi dah settle makan, semua licin, bersih, pinggan semua. So kita pergi bayar. Aku tak sure dia boleh pakai kad ke tak. Kita orang sebenarnya nak order dimsum sebab kita tahu dia punya dimsum kena order sebelum pukul 3 kan. Tapi tu sampai 2.30 tu memang dah habis dah. Tak, but don't have, finish already.
All finished that one. So kalau nak try dim sum kat sini kena datang awal sebab dim sum kat sini is the only halal dim sum in Hong Kong macam tu. So lepas dah habis makan kita orang pergi solat. Solat perempuan level aku tak sure level berapa, rasa level 3, tapi tempat wuduk kena ambil wuduk dekat level 1. Kalau lelaki tempat solat level 2, ambil wuduk pun kat level 1 juga. Tengok orang ni lah kepo, tengok orang ambil hadiah. Inilah solat dia. So dekat Hong Kong ni, komuniti Indonesia dekat sini ramai. 7 juta tu bersamaan dengan 47% komuniti foreigners yang ada dekat sini. Balance 50% lagi adalah Filipina. So, kat mana-mana pun kita senang jumpa. So, macam hari ni dekat masjid ni hanya hari Sabtu. Yang ada event apa yang tadi aku baca. Dia ada event halal lebih halal. Mesti ada hadiah halal apa semua. Menarik. Sebelum kita pergi solat tu, masa nak makan tu, kita dah perasan ada orang masuk tau pakai baju Melayu tu. Macam ni orang Malaysia ni sebab baju Melayu kan. Masa nak keluar tu kita senyum lah sebab jumpa. Punya dia kenal. Lepas tu macam tegur-tegur lah guys tu. Budak-budak ni sudah dapat duit raya je bersama. Terima kasih banyak. So, best lah. Boleh jumpa orang Malaysia macam very rare. Macam tu. Nama apa? Panggil Bel je. Bel. Okay, kita jumpa Bel kat sini. Diorang Diorang jalan-jalan raya kat sini. Diorang every year raya makan travel. Terima kasih kau tegur kita. Terima kasih sangat-sangat. Kita masuk kita dah makan excited. Kalau ada rezeki jumpa lagi kan. Kalau jumpa kat Malaysia tegur tau. Ya, kita tegur. Ya Allah. Apa lagi? Jangan macam tu. This is Hong Kong food, right? You have that one kan? Tengok tangan dia. You have inside your pocket kan? Kita ada Hong Kong credit. $1. Say what sayang? Say thank you not? Thank you and hug go. Good. Okay, terima kasih. Itulah. Minta maaf tak ganggu makan pula. Terima kasih. Masjid yang kita pergi tadi tu, dia asal-asal dia tapak asal masjid bukan dekat situ. Tapak asal dekat tempat lain. Tapi sebab tahun 78 kerajaan Hong Kong nak ambil tapak masjid tu untuk buat terowong. So apa dia buat? Dia bagi dana sebanyak 2.5 juta Hong Kong dollar untuk bina masjid baru. So dia orang buatlah masjid ni. Dan masjid ni sejak tahun 1981. 25 juta untuk tahun 78 besar lah juga kan. Lepas tu masjid ni sangat besar, dia boleh menempatkan 1,500 jemaah dalam satu masa dan dia ada 8 tingkat. Tingkat first untuk wuduk, 2 dengan 3 untuk solat dan atas 4 sampai 8 tu ada kedai makan, ada bakery, ada klinik apa semua. So masjid ni dia memang berfungsi sepenuhnya. Macam sepatutnya macam ni lah masjid, macam untuk komuniti Muslim. Menarik. So next kita nak tunggu adik aku sampai. Cik datang pada KL, dia dah landed in Hong Kong sebab dia akan follow kita untuk next trip. Sampai je airport tu Cik hantar dan kita akan jumpa dia 3 hari kemudian nanti. So tengah tunggu dia naik bas sampai sini dalam pukul 4:30 macam tu kot. Nanti kita jumpa dia. Lepas tu tengoklah kita pergi pusing area yang seterusnya. Lepas tu baru kita balik hotel. Ayah. Ayah. Sampai sini awak datang. It's my life, it's now or never. So kita jumpa adik aku kat sini. Sepatutnya boleh je nak jumpa dia kat Korea terus. Tapi sebab nanti kan dia akan masuk Korea seorang, kita tak nak ada isu apa-apa. So kita orang advise dia untuk datang dulu ke Hong Kong, jumpa kita orang kat sini. Nanti kita naik flight pergi Korea sama-sama. Yang lama dia steering macam ni. Sekarang dia dah pakai lah yang macam ni sebab dia pakai elektrik kan. So yang ni steering ni biasanya. Tapi kalau yang dulu ni dia punya steering dia. So dia orang dah dapat tempat duduk dah sebab ada orang bangun. Cik pakai debit tadi? Tak suruh. Tadi orang nampak Cik pakai debit ya? Saya pakai debit. Oh. So, sekarang kita dah sampai dekat
Monster Building. Ramai orang kat sini sebab ni adalah ada salah satu scene yang ada dalam cerita Transformers Age of Extinct. Building ni memang sangat famous untuk movie-movie shoot lah dekat sini sebab dia punya bangunan dia tu simetri dan sangat unik. Dan bangunan kat sini bukan kosong tau, dia masih lagi ada penghuni lah, masih lagi ada orang duduk kat sini. Kat atas tu bangunan dan bawah-bawah ni macam kedai, tengah-tengah ni macam dia punya courtyard macam tu. Menarik lah building dia untuk zaman tahun 1960. Sebenarnya kalau kedai-kedai time tu cover tu macam setempat lah, tak payah nak keluar jauh-jauh ha. Tengok dia punya kompresor aircon lama tu aku rasa. Kalau yang baru yang macam tu yang macam tu kompresor baru. Nak macam ni tengok kompresor dia, kompresor lama start petak. So untuk tahun ni, tahun 2025, harga satu unit rumah dekat sini dengan saiz 300 square feet, harga dia 2 juta Hong Kong dollar, maksudnya RM1 juta. Dan kalau yang saiz besar sikit 469 square feet, harga dia 3.9 juta, maksudnya RM2 juta. Kalau sewa pula, harga sewa starting daripada 7,900 sampai 13,500. Maksudnya untuk sewa paling murah 300 square feet tu harga dia RM4,000 dan yang paling mahal harga dia RM7,000 sebulan. So kalau tahun 1960-an tu starting price harga jual dia 15,000 Hong Kong dollar je, maksudnya dalam RM7,500 macam tu. Dia punya interest rate tu 1% je dan kalau orang yang bayar full dapat diskaun 35% lagi. Sekarang harga dia RM2 juta daripada RM7,500. After berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun macam tu. So bangunan ni, Monster Building ni ataupun nama lain dia Fort Cheong Building ni, dia dibuat tahun 1960. Boleh imagine nak 3 tahun lepas kita merdeka, Hong Kong dah ada bangunan macam ni. Lepas tu nampak kan dia bertingkat macam ni. Dia ada beberapa ratus unit yang bertingkat kat sini dan the whole building, satu building ni boleh memuatkan 2,000 orang. Dia ada 5 sebenarnya building tau dan movie-movie so banyak sangat shoot kat sini sebab bangunan ni unik dan dia simetri. So boleh imagine tak, tahun 1960 dah ada bangunan yang bertingkat macam ni, apartment, kondo, flat ke macam zaman tu tak tahu lah panggil apa kan. Membayangkan tahun 1960 tu betapa padatnya populasi dekat Hong Kong time tu walaupun tahun 1960. So sekarang pukul 11, kita tengah tunggu bas nak ke airport. Kita plan nak pergi pukul 2 pagi sebenarnya, tapi kalau 2 pagi kena naik daripada Central. So kita decide naik je bas yang sebelum midnight untuk terus airport direct satu kali je. So Vanilla penat, ibu tak larat nak dukung. So Imi yang dukung Vanilla. Oh, Imi carry you ke? Oh. So daripada Hong Kong kita akan pergi ke South Korea dulu sebelum balik ke Malaysia. Sebab apa? Sebab kalau kita balik direct daripada Hong Kong, harga tiket dia nak dekat RM600 seorang. So instead of bayar RM600 seorang balik ke KL, daripada Hong Kong kita orang naik flight Hong Kong Express pergi ke Seoul, harga tiket dia dalam RM300. And then daripada Seoul kita balik ke KL, harga tiket RM258 je dengan Batik Air. Okay, so dekat Hyundai sekarang suhu dia 9 darjah Celsius.